Assalamualaikum. Itu hari ada buat satu kerja, buat rak untuk tanaman-tanaman kecil di sebuah balkoni yang kecil. Saiz bahan-bahan dia adalah seperti yang terpampar di depan tuan-tuan dan puan-puan, akak-akak, makcik-makcik, adik-adik sekalian. Saya kalau boleh tak nak pakai keluli lembut ni. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia mild steel. Sebabnya mild steel ni senang berkarat. Mudah sangat berkarat. Kena air sikit berkarat. Jadi tak sesuai lah untuk buat sebahagian daripada rak-rak untuk tanaman-tanaman ni. Jadi bahan yang sesuai untuk kita gunakan untuk buat rak ni adalah stainless steel. Tapi stainless steel ni mahal. Orang zaman tengah naik minyak tengah naik ni, barang nak naik harga apa semua, kos logistik mahal. Jadi orang semua fikir nak murah dan tahan lama. Murah dan tahan lama. Itu yang challenging dia tu. Bahan stainless steel ni dia sangat susah nak karat. Liat untuk karat. Contoh yang mudah macam sudu garfu yang kat rumah tu. Tiap-tiap hari basuh dengan klorin dan fluoride, tak juga karat. Sistem perpaipan dekat rumah kita tu mulanya dengan sistem dengan menggunakan batang paip yang galvanized, kalau tak silap saya. Lama kelamaan ia pun berkarat. Kemudian kita tukar pula pakai paip PVC. PVC pun lama-lama kena panas sejuk dia pun rapuh. Sekarang pakai jenis paip yang plastik poli apa tak, saya pun tak ingat, tapi dia warna hitam lah. Yang itu tahan sikit lah kan. Walaupun sistem batang paip depan kita ni dah tukar 3 kali, sudu dengan garpu steel masih juga sama, tidak berkarat. Berapa puluh tahun tu agak-agak. Okey, bila aku dah siap setting, dah siap ikat, dah siap uji, tengok dia punya 90 darjah sudut tepat dia okey. Bila semua dah okey, aku pun welding. Bila dah siap welding dua-dua belah, kemudian buka G-clamp. Waktu ni matahari memancar-mancar bukan main. Sakit juga mata. Aku sekarang suka pakai angular clamp ni lah. Angular clamp ni macam memudahkan kerja lah. Sebagai pemudah cara untuk kerja lah. Senang aku nak buat sudut 90 darjah. Kalau dulu lah kan, dulu spot welding je. Spot welding 2 tempat, kemudian baru welding penuh. Bila dah makin berusia ni, masa macam malas nak buat kerja yang rushing kan. Lebih seronok lagi buat kerja macam relax, lepak-lepak. Malas nak kelang kabut. Okey, bila dah siap clamp tu, dah siap ikat semua, kemudian kita welding 4 tempat. Yang pertama, yang kedua, ketiga dan yang keempat. Macam biasalah, bila dah siap clamp tu,
Bila dah siap welding tu, kita buka semua klem. Aku buat kerja kat bengkel ni kadang-kadang ditemani oleh anak aku. Jadi tak adalah boring sangat. Bila dah buka semua clamping, aku terbalikkan untuk welding yang sebelah dia. Untuk bahagian yang lagi satu, aku tekapkan supaya nilai ukuran symmetrical tu ada. Aku dah tekapkan semua, kemudian aku weldingkan. Aku tekapkan je benda yang dah ada. Kemudian aku cantumkan kedua-dua bahagian ni dengan engsel. Engsel yang kecil je lah kan. Tak perlu engsel yang besar-besar sebab bukan nak tambat anak gajah pun kan. Sebelum welding, aku ikatkan dulu dengan G-clamp supaya senang nak welding. Bila dah welding, aku terbalikkan nak welding yang bahagian sebelah ni pula. Jadi inilah kelebihan bila kita tekap. Kita dah ikat dia apa semua, kemudian senang untuk kita terbalik-terbalikkan dia. Lepas welding, macam biasalah kita spray lah kan. Aku sebenarnya kalau boleh nak cat pakai cat kapal terbang. Tahan sikit dia punya weather dia, tapi itulah nak murahnya pasal kan. Aku cat cara malas-malas je. Bahagian kaki dia aku sumbat sikit dengan benda alah ni supaya sedap sikit lah bila kita nak ngangkangkan dia tu. Okey, baik, alhamdulillah dah siap, kita pun deliver lah dan terus guna. Untuk bahagian para itu, aku guna besi C-channel. Kebiasaannya, batang C-channel ni kita guna untuk buat bumbung rumah. Tapi bila fikir-fikir balik, nak mudah, nak cuman, nak senang kan, guna C-channel ni je. Lagi satu yang bestnya pasal C-channel ni, dia pun susah nak karat. Dia bukan stainless steel tapi galvanized steel. Memang dia coated kau-kaunya. Memang susah lah nak karat. Kalau kena air tu, ambil masa lah untuk karat. Sampai di sini saja perkongsian saya untuk kali ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu, kakak-kakak, makcik-makcik, adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik yang telah menonton video saya. Assalamualaikum.